Ada satu benda yang saya lambat sedar. Kejayaan sebenar bukan berapa banyak kita dapat, tapi berapa banyak kita sedia beri. Dulu saya fikir, nanti bila saya dah cukup, saya akan mula tolong orang. Tapi rupa-rupanya, bila kita mula beri, barulah hidup rasa cukup. Ilmu yang kita tahu, rezeki yang kita ada, masa yang kita boleh luangkan, semua tu pinjaman. Dan bila kita mula kongsi walaupun sikit, kita akan rasa satu nikmat yang susah nak dapat dari duit atau jawatan. Saya pernah ajar anak muda menulis CV, kongsi nota bisnes lama, belanja makan budak cleaner kat surau. Tak besar pun, tapi bila tengok muka mereka senyum, rasa hati saya tenang. Seolah-olah Tuhan nak tunjuk, ini baru kaya. Hari ini, saya tak ada kereta baru. Tapi saya ada sahabat sejati. Saya tak trending kat TikTok. Tapi saya ada cucu yang sayang saya. Saya tak banyak harta. Tapi saya ada ketenangan. Visual kejayaan saya sekarang, hidup tenang, mati dalam senyum. Dan kalau kau tengah letih kejar kejayaan versi orang lain, berhenti sekejap. Tengok sekeliling. Tanya balik. Apa sebenarnya yang aku nak tinggalkan nanti? Kalau kau rasa benda ni beri makna, komen. Saya nak kejayaan yang tenang, bukan yang bising. Dan share pada kawan yang tengah rasa penat kejar bayang.